Lepas tu so lagi, naknya kita tambah lek malam sikit. Nah, hak ni kena tambah ni. Kena tambah. Tambah nak we jadi banyak ya. Lek petang berapa dah kita semayang? 30 dah. Pukul 9 lebih-lebih 30 rakaat dah. Ngorek kita buat ibadat juga, kita semayang jemaah juga. 3 rakaat. Isya pun kita semayang jemaah juga. 7. Tarawih 20. Witir 3, 23 capu 7, tak 30 rakaat dah. Ambil di ngorek tu pukul 9 lebih-lebih nak pukul 10, 30 rakaat dah. Ni nak ayak we tahu ni. Ni nak curah so we nampak. Bo nak makan sahur malam. Bangunlah kita nak makan sahur. Nak makan pukul berapa? Kalau amba pukul 4. Kerana pukul 5 subuh dah. Kalau amba pukul 4, demo ikutlah. Maka kalau bangunlah pukul 4, kita curi sikit. Kerana kita nak semaya tambah sikit. Tak banyak pun sikit tak apa dah. Bangun pukul berapa? 3.30. Pukul 3.30 kita koci je bangun. Bangun semaya Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat tobat 2 rakaat. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat tobat 2 rakaat. Boleh lapar dah. Paling tengok kau je duduk dinding. Banyak minit lagi. Tidak. Tambah buat Allahu Akbar. Semaya sunat hajat boleh 2 rakaat. Kira-kira berat 10. Curi mari 10 pula. Nak kita tambah oleh petang tadi 30 jadi 40 rakaat. Mudah dah kita buat tarang molek. 40 rakaat dah tiap-tiap malam. Buat tiap malam. Baru lekat. Tiap-tiap malam. Malam mana kena malam Lailatul Qadar, kita boleh dengan automatik. Kita boleh dengan selalu dah tak ada kena cari-cari Lailatul Qadar. Ni dak tengok malam ni aku tak sedap weh. Geno malam ni berangi-berangi kuasa Lailatul Qadar malam ni. Hak tu tak ada jalan. Hak tu capok jalan macam tu. Nampak buruk situ bau. Capok sama ke ibu dah orang naik kecak je. Tak ada boleh ibu dah. Hak ni kita buat tiap-tiap malam ni cara-cara ni. Kalau buat tiap-tiap malam ni hak esok ni ya tu. Neno demo boleh malam tu Qadar cerak. Boleh cerak kerana ia ada semalam ni dalam tu. Kita tak kena padu malam mana demo tu Qadar. Oh aku buat lagu ni. Kerana 40 rakaat dah kita nak malam. Hanya ya tak duduk semayang. Allah bangun tak nak tahajud duduk 4 rakaat. Tak lagi duduk sunat taubat pula 4. Sehajat ni tak duduk 10 rakaat duduk belakang. Tak ada apa pun tak kau. Wi semaya jangan kosong-kosong nak bangun makan sahur. Hani ingat molek ni. Ambo dah royak ni, ambo dah buat nak tahu macam ni. Witi ambo. Demo ada witi lain pun tak apalah. Yang pentingnya nak buat amal ibadat. Ni kata Datuk ni dia tak cenderung mana. Pukul 3 bangun. Molek. Pukul 2 bangun. Molek. Kau boleh banyak lagi. Tu nak ayat kita curi ya tu. Boleh dah 10 rakaat. Jadi kita penuh lagu tu bila malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Apa panggil kebetulan malam tu khairun min alfi syahr. Kita buat amal di malam tu lebih molek daripada 1000 bulan lagi. Semalam tu ya. Paha tak kena malam tu banyak mana kita buat tiap-tiap malam. Baca Quran banyak mana. Tak ada himpun lagi dengan baca Quran, dengan sedekah sayu, dengan jemput orang mari buka puasa, tak ada betul. Pahala boleh Lailatul Qadar so tu pun Allahu Akbar. Supaya dengan kita dah buat amal ibadat tak ada berhenti gaduh 83 tahun. 83 tahun.
Tengah hari kita puasa, tengah malam kita semaya. Tengah hari kita puasa, malam kita semaya. Tengah hari kita puasa, malam kita semaya. Lama mana dia buat lagu ni? 83 tahun. Tu noyah kita boleh Lailatul Qadar semalam ni. Kalau kira nak tiap, kalau kira nak padu dengan Tuhan kata khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Hatu noyah atas mana? Ning dok atas syurga. Gana syurga? Dosa tak ada. Dah 58 kali apa? 58 sebulan-bulan puasa Tuhan pun dosa. Pala boleh Lailatul Qadar pula dah. Panggil orang buka puasa pula dah. Baca Quran pula dah. Sedekah sayur pula. Banyak mana? Banyak mana kira. Ning lah bukti kita masuk syurga. Kerana janji Allah Ta'ala lagu tu. Walaupun syurga tu rahmat Allah Ta'ala awi kita, tapi mengikut janji tu ialah lagu tu lah. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Tu ayat. Faman sakulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa dia timbang pergi berat balik pala, orang ni berjaya masuk syurga. Waman khaffat mawazinuh, siapa dia ringan li pala berat li dosa, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Orang ni rugi diri-diri dia. Kerana nak timbang amalan. Pada lagu ni takut ke timbang? Tak takut dah lah, pala saja. Dosa tak ada. Dia dosa tak ada, berat balik pala ke? Neno. Menimba sama tak meniti surat lagi ke datang. Orang lain tu nak jatuh lah tergetak. Nak turun lah neraka. Kita nyok berat. Akhir siapa ke pintu syurga kita. Seni anak beranak kita. Bapa tu? Kerana aku utamakan Ramadan setiap tahun. Setiap tahun aku utamakan Ramadan. Tahun ni buatlah dah. Malam esok buat rem lah dah. Amba pun mula selalu dah. Amba malam esok mula bangun selalu dah. Terawih habis. Malam nak makan sahur buat. Ni nak ya tu. Mula kita pakai mula selalu dah. Ingat molek. Kau cijir dengan terosak siap dah. 3.5 tek. Tu bangun ganyeh putih mata, ambil esmaya masuk jamai persiap dah. Allahu Akbar. Orang tino bini kita, dia pergi dapur dulu buka gas. Sudah ambil esmaya dah. Selu api hosuk sekali tak sayur, tak gula. Pecing nasi tah. Api merah panas nasi le puyuk nasi. Puyuk nasi. Pecing. Bo sudah 10 rakaat. Doa kepada Ta'ala, ya Allah, minta rezeki, minta mudahan, minta mati malai ime, minta anak jadi soleh hasiat kau dah. Sudah tegak. Gerak kawan anak, bangun makan sahur. Lagu tu buat anak malai. Malai esok tu buat pula, doa orang naik pula. Malai lusa, doa pula. Buat tiap-tiap malai. Malai mana kena malai Lailatul Qadar, Allah, kita boleh loteri. Hani honok sekali ni. Ni honok besar. Hobsar sekali. Ingat molek deh. Tu.